Jabatan Penjara Malaysia akan mengambil tindakan terhadap sebarang pelanggaran prosedur berhubung kes seorang banduan lolos dari penjara Sungai Buloh. Jabatan itu mengesahkan seorang orang kena tuduh OKT meloloskan diri daripada kawalan polis selepas selesai prosiding perbicaraan di Mahkamah Shah Alam semalam. Menurutnya, kejadian berlaku kira-kira jam 6 petang di pekarangan penjara Sungai Buloh ketika dalam proses penghantaran OKT. Pihaknya kini bekerjasama rapat dengan Polis Diraja Malaysia PDRM dalam usaha mengesan dan menahan semula individu terbabit. Terdahulu, media melaporkan seorang lelaki Pakistan yang ditahan reman berkaitan kes di bawah Seksyen 377C Kanun Keseksaan Malaysia iaitu kesalahan meliwat atau melakukan persetubuhan luar tabi'i melarikan diri daripada penjara Sungai Buloh. Ketua Polis Daerah IPD Sungai Buloh Superintendent Muhammad Hafiz Muhammad Nur berkata, banduan terbabit Muhammad Hassan 24 tahun. Suspek juga disiasat di bawah Seksyen 14(D) dan Seksyen 14(A) Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak (AKKS-TKK) selain Seksyen 15(1)(C) Akta Imigresen 1959-63. Banduan terbabit kali terakhir dilihat berpakaian t-shirt berwarna oranye dan berseluar panjang berwarna hitam.